cepat, cepat. Cepat. Cendawan. Laju. Laju, laju. Okey, lalu sini, lalu sini, lalu sini. Hati-hati, hati-hati. Lalu ke tepi. Yo, kita jandan lagi ni. Mesti. Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini saya ingin berkongsi cara memasak cendawan. Untuk pengetahuan semua, di tempat saya cendawan ini dipanggil cendawan tahun. Ada juga setengah orang memanggil dia cendawan susu pelanduk. Okey, bahan-bahan yang diperlukan adalah bawang merah, bawang putih, cili api dan ikan bilis. Bahan seterusnya adalah cendawan yang kita petik tadi. Cendawan ni telah dibersihkan dan dibasuh. Kalau korang tak ada cendawan ni, korang boleh juga guna cendawan tiram. Okey, selepas tu bahan-bahan tadi ditumbuk. Tak perlu hancur sangat. Kalau korang suka cili lebih, boleh tambahkan cili. Okey, ini bahan yang ditumbuk tadi. Okey, seterusnya kita panaskan minyak. Pastikan panas ya. Kalau tak, nanti korang tumis tak ada bunyi, sunyi je. Lepas tu masukkan bahan tumbuk tadi. Pastikan garing dan naik bau. Tumis sehingga naik bau. Kalau suka pedas, boleh tambahkan cili lagi. Okey, bila bahan dah garing, boleh masukkan cendawan.
Tutupkan sebentar sehingga ia masak. Masukkan garam dan bahan perasa. Sekiranya tak guna bahan perasa, boleh skipkan aja.